Jagalah kesihatan anda semasa banjir. Amalkan langkah-langkah berikut. Jaga kebersihan diri dan persekitaran. Basuh tangan sebelum makan, semasa mengendali makanan dan selepas ke tandas. Gunakan tandas yang sempurna dan buang sampah di tempat yang disediakan. Pastikan anda minum air yang telah dimasak atau air yang telah dibotolkan. Sentiasa makan makanan yang telah dimasak. Elakkan makanan mentah. Jika makan buah-buahan, kupas kulitnya terlebih dahulu. Segera dapatkan rawatan sekiranya anda mengalami demam, cirit-birit, muntah dan lain-lain. Patuhi nasihat yang diberi oleh anggota kesihatan. Jagalah kesihatan semasa banjir. Utamakan kesihatan, bertindaklah segera. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sihat Mak? Sihat dah. Ni Johan tak ada ni di laut. Sebab cuaca ini pun elok. Kejap lagi dia balik lah tu. Itulah bang. Rasanya lama dah saya tak jumpa Ijah ni. Anak dara ni pun dah 25 tahun dah. Betul tu. Johan pun dah 30 tahun. Arwah Abang Izzah pun dah 5 tahun meninggal. Memang lama saya tak jumpa. Yalah. Ain, makan lah perlahan sikit. Engkau tu kan bawa beranak. Tengah berpantang lagi. Kau ni ayau pandang-pandang kenapa? Orang ni beranak lah. Bawa sabar sikit. Dah petang sangat ni. Mana pula ayah jom kau ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai dah. Dia ke bakal suami aku? Ya Allah, selikihnya. Minta maaf lah. Jual daripada laut tadi. Pada mau ikan lagi. Segan nak sana sekarang. Sekejap lagi saya mandi jap. Ya, tak apa. Tak apalah, saya ke dapur sekejap. Nak ambil apa yang dah siap tu kat dapur. Sambil-sambil borak, kita sambil-sambil minum air, makan kan. Biar saya tolong sekali. Tak payah. Awak tu tetamu kita. Tak apa, awak duduk sini. Saya seorang-seorang boleh buat. Duduk Susah aja. Ni, ayalah. Sebenarnya saya sekeluarga datang ni sebab wasiat arwah ayah saya tu. Elok sangatlah tu. Tapi sepatutnya pihak ayahlah yang masuk merisik. Ialah pihak lelaki kan. Ni nak kena cari masa dia Johan ni pasal tak adalah sibuk sangat. Tapi kambing-kambing dia tu menjadi betul Syam. Semalam saja selori datang beli. Itu yang susah tu. Kita pun nak kena cari masa dia ada luang. Jadi alhamdulillah lah datang ni. Pada saya tak kisah yalah. Yang pentingnya salah seorang kena betul ansur. Kalau tidak benda ni tak akan menjadi. Ya, elok sangatlah.
Balik dah. Macam mana dah bagi pulut tu? Kenapa pula budak ni? Biar je lah. Tak faham kan ada budak sekarang ni. Saya rasa ayahlah tentu dah tahu tentang wasiat arwah ayah saya dulu. Ataupun setidak-tidaknya mungkin Cik Aidil dah beritahu dengan ayahlah. Jadi apa pendapat ayahlah? Syam, sebelum peguam Cik Aidil tu datang jumpa ayahlah lagi, sebetulnya ayahlah dah tahu pasal wasiat ni. Arwah sendiri yang beritahu ayahlah. Waktu tu ayahlah ingat dia main-main aja. Rupanya betul, tak sangka pula dah jadi macam ni. Ayahlah rasa tak tahu nak cakap apa ni. Ni kita kena serah pada Johan lah kot. Wangi? Wanginya. Ni, Mak dah siap dah. Apa ni? Bawa ke depan lah. Johan bawa? Johan ada nampak siapa-siapa lagi ke kat sini? Malah bawa. Alah, Johan lah bawa ke depan. Tak itu. Biarlah kita letak. Kita tanya kan Adlah. Minta maaf tadi. Jom. Minta maaf lah tadi Johan daripada laut. Buat nak buat ikan lagi, segan nak salam. Mama, Papa, Hanis nak ambil angin kat luar boleh? Apa? Atuk, makcik boleh Hanis ambil angin kat luar Pergilah. Eloklah tu. Nak pergi mana tadi? Ambil angin kat luar, Ma. Mama, kejap je, Ma. Kejap je. Ni. Syam, berbalik pada perkara yang kita bincang tadi tu. Sepatutnya ayahlah rasalah biar mereka berdua buat keputusan, Johan dengan Teguh Hanis. Ini wasiat ni menentukan masa depan hidup mereka berdua, kan? Dah lah. Terserah pada Johan lah untuk buat keputusan. Iya. Ya, tak apalah, dia pun dah kat depan tu. Saya pergi jemput dia kat luar. Ajak bincang apa. Jemputlah minum sambil-sambil borak, kita sambil makan kuih kan? Syam ni. Yalah. Kamu lama tak rasa ni. Ni apam kampung sini lah ni. Lagi lama kat sini. Bagi aku sakit hati. Air kelapa. Sedap. Terima kasih. Ikan Dr. Mana tu mesti Ika ingat balik kan dulu kan? Awak panggil saya Ika? Ya. Tak ada orang panggil saya Ika kecuali minda saya. Mana awak dapat nama tu? Nenek awak lah. Tak. Ika tak ingat. Dulu Ika masa kecil, arwah Tok Din selalu datang, dia bawa Ika datang sini. Kita pernah main sama-sama di sini. Kita kerja-kerja. Sinilah kita berkenalan balik kan. Sesuai kenal. Nama abang Johan Iskandar. Nama adik? Tak payah nak abang-abang sangatlah. Awak pun tahu kan saya ni Tengku Hanis Zulaika.
Saya datang sini pun nak berkenalan dengan awak lah. Saya ada satu cadangan yang saya nak awak fikir dan awak kena buat keputusan. Okey, ceritalah. Awak tahu kan wasiat minda saya? Dia nak kita kahwin. Tapi saya tak nak. Tapi dalam masa yang sama, saya tak nak juga keluarga saya merempat. Jadi, cadangan saya untuk awak jangan setuju dengan wasiat minda saya. Awak cakap dengan keluarga saya, awak tak nak kahwin dengan saya dan awak ada pilihan lain. Boleh? Mustahil lah awak tak ada teman wanita kan? Sebab apa saya fikir kalau awak bagi tahu keluarga saya yang awak ada teman wanita, jadi diorang takkan salahkan saya kalau awak tak nak kahwin dengan saya. Tak, sebenarnya Ika ni dah ada teman lelaki kan? Itu yang Ika tak nak kahwin. Betul tak? Tolong sikit Bagi saya ni terlalu muda nak kahwin lah. Tak ada. Ya, abang memang ada buat hati abang pun. Nama dia Intan. Tapi bila cerita wasiat ni dah datang ke abang cuba berborak dengan dia, berbincang dengan dia, semua dia tak nak. Dia mengajuk. Jadi memandangkan keadaan dia macam ni, alang-alang abang nikah, abang ikut je cakap Ika. Tapi dengan satu syarat. Syarat dia? Syaratnya nanti abang balik nanti buat abang begitu. Aku terlanjur cinta kepadamu. Habis lagi. Hey! Gunalah Dashing EDT. Harumannya tahan lama dan botolnya tahan lebih lama. Dashing, semangat man-man. Aku rasa dia dah macam bukan orang kampung kita dah. Siapa bukan tahu perempuan yang dekat bandar tu. Mungkin ada yang buat undi tak percaya. Minta saya dipecat pula. Terus yakin, Mak. Orang kampung semua sayangkan Pak Long. Itu semua terpulang kat tangan Ros. Pandai-pandailah hijau pikat hati dia. Kita berubah kerana Allah, bukan kerana roh, ya? InsyaAllah, Pak Imam. Awak kata awak setuju dengan perjanjian saya? Apa benda ni? Memang Mas setuju, tapi dengan syarat kan? Ya Allah, syarat apa lagi? Syaratnya ialah kita kena berusaha untuk jaga rumah tangga kita, kena pastikan semua bahagia, dan kalau rasa memang dah tak boleh, baru abang akan lepaskan Ika. Awak boleh fikir tak? Kalau saya tak suka awak, saya tak boleh terima awak dalam hidup saya. Kalau saya dah tak boleh terima hidup awak dalam hidup saya, mestilah kita tak bahagia, mestilah awak tinggalkan saya. Takkanlah itu pun tak boleh fikir. Daripada kita buang masa, baik kita tak payah kahwin lah. Awak kan ada kekasih awak, pergilah kat kekasih awak tu. Apa nama dia? Intan kan? Laki boleh kahwin 4. Awak! Awak tak faham bahasa ke? Awak nak saya cakap bahasa apa ni? Ika kena bagi peluang Ika. Ika tak kesian ke nanti keluarga Ika nanti hidup susah, merempat. Ika tahu wasiat tu Din apa yang dia tulis untuk Ika je. Syarat sah untuk abang, Ika tak tahu. Apa dia? Apa dia cakap lah? Wasiat dia ialah abang kena terima Ika sebagai isteri abang. Dan kalau benda tu tak jadi, maka segala harta Tok Din akan diserahkan kepada rumah-rumah anak yatim dan keluarga Ika tak akan dapat satu sen pun. Macam mana? Nak tak kahwin dengan abang?
nak tak apalah. Awak nak pergi mana? Macam tak nak je. Tak nak tak apa. Saya nak. Saya setuju. Tapi ada syarat. Syarat lagi? Ada 3 syarat. Apa syarat dia? Pertama, kalau dah kahwin nanti, kita tak boleh duduk rumah mak bapak saya. Kedua, nanti duduk rumah sendiri, awak bilik lain, saya bilik lain. Yang ketiga ni paling penting awak tak boleh sentuh saya sikit pun. Sikit pun tak boleh. Syarat yang ketiga tu abang rasa abang tak boleh nak bersebahan. Kenapa pula? Dalam wasiat tu dah tulis, dalam masa 2 tahun kita kena ada zuriat. Habis tu, kalau Ika tak kasih abang sentuh Ika, Apa sentuh-sentuh orang ni? macam mana benda tu nak jadi? Fikir. Diamlah. Waalaikumsalam. Dah balik dah budak-budak tu. Johan, Hanis, macam mana, dah ada keputusan dah? Ada? Boleh. Saya sudi dinikahkan dengan Tengku Ani Zulaikha. Alhamdulillah. Syukur. Syukur. Hai, sempat buang senda lagi. Biasalah tu, Syah. Ni ayalah. Diorang pun dah bersetuju. Jadi apa kata kalau kita tetapkan aja tarikhnya? Duduklah dalam. Luar ni panas. Faham? Ya. Di kampung macam ni. Lama-lama lagi borak tu. Panjang nak borak. Kan? Sementara tu apa kata kalau awak ikut saya pergi operasi sekejap? Nak? Mai. Sekejap je. Mai. Nak pergi mana tu? Awak bukan kata awak nak pergi pejabat awak ke? Mana pejabat ni? Apa benda masuk-masuk bot ni semua ni? Inilah pejabat abang. Abang kena layan. Inilah pejabat abang. Awak boleh tak bawa saya tempat yang sejuk sikit? Saya panaslah kat sini. Lagi satu, awak tolong jangan bahasakan diri awak tu abang. Saya geli dah. Nak naik tak? Tak nak. Panas tahu tak? Dah kemas sikit dah. Tak apa. Kita pergi pejabat lagi satu. Nak? Pejabat lagi? Apa lagi? Panas. Masuk. Nak buat apa pula kat sini? Nak buat apa sini? Ini pejabat kedua abang. Tunjuk. Jabat? Ini kan nak kambing? Bukan kandang. Kandang tu. Ni pandang ranggut panggil. Pandang ranggut? Kambing nak makan. Makan kat sini. Kambing ada dalam tu, Meh. Kita masuk. Mak nak kenalkan kawan-kawan abang. Melah. Alhamdulillah, ya Allah, kenyangnya, ya Allah. Kenyang sungguh kita orang makan. Ya ni? Ya. Itu Syah, alhamdulillah. Itu tandanya kamu sekeluarga ni kan selalu datang rumah kami. Datanglah buat macam rumah sendirilah. Tidak pun rumah siapa lagi. Patutlah arwah ayah saya dulu pernah cakap pasal Ayalah. Dia puji, dia kata Ayalah ni kalau pasal kemesraan tu cukup baik sekali. Tu je dia kata. Yang ni Ayalah. Ini ada kad saya, kalau ada apa-apa Ayalah telefon. Ya? Telefon pada bila-bila masa pun. Oh, sabar lagi kan? Semua. Ya. Dia dah faham. Sebab dah telefon. Dah segan. InsyaAllah. Ayalah,
Saya minta diri dulu. Ya, insyaAllah. Kita hanya merancang ya. Pasal ikatan tadi itulah. Selebihnya tu Allah Ta'ala. InsyaAllah. Mudah-mudahan macam itulah kita berharap. Ya, insyaAllah. Tak salah ke? Dah nak balik dah ni kan? Salam. Tak sihat kot. Dalam pula. Malu agaknya. Kita islah sajalah Syam. Selebihnya tu Allah. Johan ada nombor telefon Anis? Oh, tak ada lagi. Sekejap ya. Tak sini. Dia ni pemalu sikit sebenarnya. Ajalah telefon. InsyaAllah. Terima kasih, Ali. Balik dulu ya. Balik dulu. Terima kasih banyak-banyak. Jangan segan-segan datang lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Awak pun selalu lah datang sana. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syed. Ya. Baik-baik. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih. Sama. Sini bro. Alhamdulillah. Kita ingat. Indah. Anis. Bangun nak. Hei, apa mengigau ni? Bangun dah sampai dah ni lah. Kenapa ni tu, Zang? Dah bangun dah ni. Cepat. Tak apa, Papa dah turun dah. Cepat. Cepat sayang. Jangan macam ni. Bangun cepat. Bangun. Tuan tu mau makan. Yes. Zai, buka pintu. Cepat. Budak ni. Ya Allah, bertuah. Tengok aku budak bertuah ni. Terima kasih Pak Syed ya. Terima kasih banyak-banyak. Allahu Akbar. Aku terlanjur cinta kepadamu. hingga projek Dream untuk mengekang rampung dengan karakter sebanyak Esper utama angin Irlah Injil 5 dan kan 3 Amul Iman Asad 350 53 Sumbangan anda amat bermakna. Mael. Letak penyapu tu. Sekejap. Aku nak buat sikit dengan kau. Hai, macam ni. Aku nak kahwin ni, Mael. Dalam masa 3 bulan lagi. Hai. Ribut tak ada, angin tak ada, tiba-tiba kau nak kahwin. Ni Mak Intan ni dah mendesak engkau ke atau engkau yang terdesak ni? Tak. Aku bukan nak kahwin dengan Intan.
Aku nak kahwin dengan Tengku Anis, cucu arwah Tok Din. Anis, aku tahu. Habis tu macam mana dengan Intan? Tu jadi masalah aku sekarang ni. Aku serabut nak fikir. Telefon dia tak nak jawab, SMS tak nak jawab. Mak dia cakap dia berkurung siang malam kat rumah. Tapi kau heran juga kenapa kau boleh terima wasiat Tok Din tu. Yelah, kau kan bercinta dengan Intan bagai narak. Alih-alih kau nak kahwin dengan orang lain pula. Aku buat bersebab. Kalau aku tak terima wasiat Tok Din ni, keluarga Anis akan menyimpan keputusan dekat tangan aku, kau faham? Lagipun Tok Din tu kan sahabat karib Atuk. Tapi tak apalah, bukan tu yang aku nak bincang dengan kau. Pasal apa lagi? Kalau aku kahwin, aku kan duduk Kuala Lumpur. Kampung aku akan tinggalkan. Ni semua dah tak ada. Aku kena jaga syarikat besar pula. Duduk KL ha? Jadi orang kaya lah kau. Ha? Habis tu kambing-kambing ni macam mana? Ni aku nak bincang dengan kau. Tak apa. Pasal kambing kau jangan risau. Aku akan jaga. Tok dengan mak kau pun aku akan jaga juga. Aku akan tengok-tengokkanlah diorang tu. Diorang tu dah macam aku punya keluarga sendiri juga. Terima kasih. Sama-sama. Aku memang mengharap dengan kau. Nampak gayanya aku ada cana dengan Intan ni lah. Tak, Ahmad. Tak, kau tak ada can dengan siapa-siapa. Lah, pasal apa pula? Kau nak aku beritahu bini kau? Tak adalah. Kau beritahu dengan dia payung emas di syurga. Mak bukannya tak faham. Tapi mak pelik. Yang kau terperap aja kat rumah. Cubalah keluar-keluar. Ataupun sapu sampah kat depan rumah tu. Malaslah, Mak. Kau ni. Tak lama lagi dah nak pergi jauh. Ada kau jumpa Johan? Buat apa nak jumpa dia, Mak? Yelah, bagi tahu dia yang kau ni nak sama belajar. Buat apa nak bagi tahu dia? Bukannya dia ambil berat pasal Intan sekarang ni. Kenapa pula? Nanti Mak tahulah. Ni, Mak pergi kedai Pak Hussein ni, nak kirim tak? Senyap. Buat perangai lagi. Ya. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Kau sibuk ke sekarang? Sibuklah juga. Banyak tempahan nak kena siap ni. Ni datang seorang je kerja? Intan adalah kat rumah. Terperap aja dalam bilik. Dah, kenapa pula macam tu? Taklah, aku ingat bergaduh dengan Johan kot. Biasalah, Jah. Budak-budak macam tu lah. Kau ada tanya Johan tak? Tanya pasal apa? Yelah, tanyalah betul ke dia bergaduh dengan Intan. Aku ni Jah, pasal budak-budak aku tak masuk campur sangat. Tak apalah. Aku pergi dulu, aku nak balik ni. Yelah, kau dah habis beli barang dah? Dah ni nampak kau tu yang tegur tu. Yelah, aku pun nak beli barang ni. Lain kali kita bersembang ya? Ya. Bibi. Boleh? Ya, biri-biri. Kalau kampung kita ni musim sejuk, boleh juga kot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Johan. Intan nak minta tolong boleh? Apa tu? Abang tera matematik kan?
Intan ingat nak belajar lah sebab tak faham. Kalau nak ambil kelas tambahan dekat pekan tu jauh sangat. Abang boleh tak tolong? InsyaAllah boleh. Datang rumah pukul 5. Okey. Pukul 5 petang ni. Terima kasih. Bye. Bye. Tuition lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Cik. Awal sangat sampai Intan. Pukul 5. Taklah. 15 minit je lagi. Bukannya lama sangat pun nak tunggu. Tak apa, tunggu kat atas lah. Abang nak semayang dulu, nak makan lagi. Nak dulu, Mak? Yalah. Assalamualaikum. Abang Johan. Salam. Intan? Ni Intan bawa bekal sikit untuk abang. Makanlah nanti. Buat susah je. Tak apalah abang, makanlah bekal tu Assalamualaikum. Apa yang penting sangat? Tak faham lagi agaknya. Aku terlanjur cinta kepadamu. Gambar apa? Johan. Atuk panggil ke depan. Sekarang. Ya, nanti Johan turun. Ni Johan, Atuk ada nak bagi hadiah sikit sempena majlis perkahwinan kamu tu nanti. Tak payahlah kita nak harapkan duit tu din pula untuk buat majlis tu nanti apa pula dia kata kita ni sengkit sangat dan tak ada harta sangat. Tak payah tu. Duit Atuk lah. Belanja Atuk. Tak payah. Johan dah kumpul lah duit. Kos hantaran kahwin semua dah masuk dah. Ni duit tu untuk simpan untuk belanja tu. Untuk belanja Atuk memang dah ada duitnya ni. Memang untuk kamu. Atuk memang terniat ni. Ini adalah hasil keuntungan terkumpul syarikat STH Holdings selama ini. Ni, Atuk simpan secara senyap-senyap ni. Tak ada siapa yang tahu. Termasuk arwah ayah kamu pun tak tahu ni. Atuk nak kamu beli rumah, beli kereta, pakai duit ni.
Atuk tak nak. Sebolehnya Atuk tak nak kamu harapkan harta Tan Sri itu. Tidak pun kamu kena anggap ini hadiah dari Atuk. Hadiah istimewa kerana kamu telah menunaikan permintaan Tudin. Ya. Nah. Banyaknya tu. Banyaknya ni. Kita dah jutawan ni tu. Kenapa tak bagi awak? Kita tak senang hidup kita. Johan, walaupun hidup kita macam ni, aku nak tanya kamu, pernah kita tak makan? Sampai ke bulan? Alhamdulillah tak pernah. Bersyukur. Kita kena insaf dengan apa yang kita ada, Johan. Itu yang Atuk nak. Seluruh keluarga Atuk dia ada rasa macam tu. Ya, Atuk tak nak kita hidup senang sampai kita lupa diri. Dan Atuk juga tak nak hidup kita miskin sampai kita mengemis. Ya, di mata kamu, Johan, kamu nampak hidup kita ni miskin, kan? Tapi ingat, kat luar sana tu ramai lagi yang hidupnya lebih miskin dari ini. Masya Allah. Ingat tu. Ingat selalu. Kalau kita kaya pun ada lagi orang lebih kaya. Kan? Ni, Johan. Tadi mak pergi kedai. Jumpa dengan Makcik Alijah. Dia cakap kamu gaduh dengan Intan. Saya, jangan nak minum kopi tu ya. Dah tinggi ayah tu tak turun-turun lagi. Ayah kamu buat kopi. Aku minumlah kopi lagi pun secawan je ya. Bukan segelit. Kalau ayah mati pun rasanya tak apa. Johan dah nak kahwin. Ayah ni mengapulah kan. Ni apa cerita kamu dengan si Intan tu? Apa kamu dah buat dekat dia? Tak buat apa, Mak. Tak ada gaduh apa pun. Saya cakap dengan dia, saya nak kahwin. Cuma dia sentaklah saya cakap bukan nak kahwin dengan dia. Macam mana nak cerita pasal wasiat Tudin? Telefon tak nak angkat, SMS tak nak jawab. Bila pergi rumah dia tak nak jumpa. Macam mana tu? Yelah, kalau kamu tu serius dengan Intan, kenapa kamu terima nak kahwin dengan Tengku Anis? Ya. Lain macam punya. Johan dia ada buat keputusan nak kahwin. Asal pula kamu macam dah setuju sebelah Intan pula. Dulu dengan Intan kamu tak berapa suka sangat. Intan itulah, Intan inilah. Hari ni dah terbalik pula. Yelah, lebih baik Intan. Johan tak payah pindah. Kalau Tukar Anis, Johan kena pindah. Tak, bukan soal tu. Ayah rasa kamu ni sebenarnya ya. Ayah tahu kamu tak nak lepaskan anak jantan kamu ni berjauhan dari kamu. Kamu tak nak bagi dia kahwin. Kamu nak suruh dia berkepit saja dengan kamu. Johan dah besar, dah berumur. Itu ke masalah ni, Mak? Kalau tu masalah dia, Mak duduk sekali dengan Johan kat KL. Nak? Tak adalah Johan risau, Mak sempun betul lah tu. KL pun bukan jauh sangat daripada sini ya. 3 jam saja. Alah, kamu dah rindu sangat. Kita pergi jumpa mereka. Kalau mereka rindu, mereka balik cari kita. Tak payahlah kamu risau. Ayah pergi dulu. Atau pergi dulu, Johan. Cakap dengan ayah dengan kamu sama je. Tak faham perasaan orang ni. Dah lah. Mak. Ya Allah. Pukul 10 lah saya sampai. Lebih kurang 10:30 macam tu ya. Okey, terima kasih. Okey, besok appointment pukul 10. Butik dah selesai. Maknanya sekarang ni catering. Catering rasanya gitu dah telefon. Ya.
Hello? Dalam banyak-banyak perempuan kat kampung ni. Kenapa hutang kau pilih? Tak. Aku pun tak tahu macam mana aku boleh sangkut dengan dia. Makin lagi makin rapat. Yalah, pasal aku asyik dengan dia kot. Aku tahulah kau rapat dengan dia. Tapi kalau kau kahwin dengan dia pun tak salah. Orang kampung pun tak kecoh. Masalahnya kau nak ke kahwin Intan tu? Itu masalahnya lah. Pasal aku tak kisah. Apa nak jadi, jadilah. Kalau dah kata jodoh aku kahwin dengan Intan, aku terima. Kalau tak jadi, tak jadilah. Nak buat macam mana? Cik. Senangnya kau cakap. Kau tak kenal mak dia tu? Haliza tu. Itu silap hari bulan. Satu kampung hari biru tau. Aku lagi kenal mak dia daripada orang satu kampung ni. Ini soal ketentuan Allah. Ni soal jodoh. Bukan mak dia, bukan aku, bukan mak aku, bukan orang kampung. Apa jadi, terima je lah. Tak ada. Aduh, aku pening sebenarnya dia fikir masalah ni. Daripada aku telefon dia, baik aku telefon si Anis. Mana nombor dia? Kalau dah jodoh dengan singa pun singa lah. Kambing pun jaga singa pal.